Assalamualaikum tuan, CAU 1114. Okey. Tuan datang dari Jerantot Jadi tuan minta saya refurbish balik. Tuan nak full restore. Semua sekali. Okey. Jadi enjin saya dah barai habis, saya dah hantar machine shop. Saya dah ribur semua siap Jadi kat sini saya nak tunjuk tuan. Ini water pump yang lama. Okey. Ini rocker arm. Kita dah bersihkan dah. Yang ini housing gearbox. Gearbox pun kita akan sekali jalan servis semua. Ni gearbox dah buat, dah tukar bearing semua dah tu. Ni manifold intake. Ni housing gearbox atas semua dah cuci bersih-bersih. Okey, keadaan dia enjin dah turun. Sekejap saya nak up enjin saya dah turunkan. Okey, enjin tuan ada kat sini Enjin tuan kita dah ribur dah tu, dah pasang dah piston baru. Piston sekarang 050. Okey, dah block dah ribur. Water jacket semua dah ganti dah. Crankshaft pusing. Crankshaft semua dah lay balik kita dah lay balik. Okey, pusing. Block pusing. Jadi satu lagi yang tuan minta dekat saya, upgrade kelas sekali jalan masuk 8 inci. Jadi dia punya flywheel semua dah saya dah hantar lah. Ni crankshaft semua keadaan dia. Main bearing, conduit bearing semua baru. Kita pakai ni barang lama pun dah. Barang-barang yang lama kat sini Sering. Convert punya bearing. Tu kotak piston Okey. Ini head Head pun kita dah repair Head sebelum lubang ni, sebelum ni dia dah repot, kita dah welding balik, dah kecilkan lubang. Kita dah skim. Lepas tu dah grembar siap. Semua kita dah grembar siap dah ni. Dah tukar valve seal baru valve seal semua dah tukar siap dah. Cuma kelas tak siap lagi. Nanti kelas dah siap saya akan update lagi dekat tuan. Sebab tuan nak sedap, nak pakai lama, nak macam barulah. Sebab kata orang nak jadikan dia macam van fire. Okey? Gasket kita pakai yang Jepun. Mana gasket? Ni gasket kita pakai Japan bos. Kita tak pakai yang Cak Ayam main Japan okey, terima tu.